Assalamualaikum. Selamat datang ke Dunia. Ya, kembali. Nak buat apa ni? Ya, kembali kita ke channel Dunia Yop. Okey, kita teruskan lagi lawatan kita hari ni yuk pasal bilik jasad pula yuk. Bilik jasad kepada bahasa Melayu dia bilik jana kuasa yuk. Jana kuasa. Jadi bilik jana kuasa ni dia panggil untuk bilik generate power supply untuk menghasilkan elektrik, bekalan elektrik. Jadi dia hidup melalui sistem jana kuasa. Ya, jadi setiap bangunan dia ada sistem jana kuasa dia jika bekalan utama daripada pihak pembekal telah terputus dia panggil. Ya, okey yuk, masuk yuk. Ya, masuk yuk. Ya. Ya, ini yuk dia ada bahagian panel elektrik bagi membuat kawalan dia yuk. Ini apa maksudnya? Ya, AMF yuk. Apa tu maksud dia? Automatic mainframe. Automated mainframe board. Mainframe board. Okey yuk. Ini macam enjin lori ni? Ya yuk, yang tadi dia panggil jana kuasa, jana kuasa. Yang nak jananya siapa? Jadi bahagian utama jana kuasa tu adalah untuk bahagian utama dia, pergerakan utama adalah enjin. Enjin ni yuk boleh hasilkan elektrik ke? Macam mana nak hasilkan elektrik? Enjin dia tak boleh menghasilkan elektrik. Dia hanya enjin, bergerak saja. Prime mover. Oh, bergerak aja. Bergerak aja. Apa bahan yang untuk convert dia jadi elektrik? Oh, kalau kata enjin boleh hasil elektrik, baik ambil enjin kereta yuk. Kat rumah tu banyak enjin motor ada apa semua. Power technique lah. Tak payah pakai start je motor dah ada elektrik. Apa? Betul tak? Jadi yuk dia bukan pasal enjin, tapi yang menghasilkan elektrik adalah ni yuk bahagian biru ni. Bahagian biru ni yuk. Ni lah kotak yang menghasilkan elektrik yuk. Nampak ni. Kabel tu keluar daripada kotak, dia tak keluar daripada bahagian enjin. Yang bahagian enjin keluar hanya bahagian exhaust yang keluar. Asap. Ya, betul tak yuk? Betul. Ya. Jadi apa yang bahagian ni yuk? Dia panggil alternator yuk. Ya, sama macam konsep zaman dulu yuk, alternator. Alternator dia atau dinamo. Dinamo, betul tak yuk? Yang basikal. Betul tak? Dinamo sebiji letak kat tayar berpusing, dinamo berpusing boleh menghasilkan elektrik. Basicnya potong-potongan daya elektrik. Ya, betul. Magnet asap untuk menghasilkan elektrik yuk. Pengalih potong magnet atau magnet potong pengalih. Jadi aruhan magnet memotong pengalih atau pengalih memotong magnet yuk. Daripada konsep tu dia akan terarus elektrik dihasilkan. Jadi kerja yang kawan ni memutarkan pengalih atau menghasilkan magnet. Jadi kawan ni yang keluarkan elektrik. Barulah kita boleh pakai. Maksudnya untuk nak hidupkan enjin ni apa pula bahan yang untuk bahan api juga? Allah, bahan api yuk. Dia tak akan pakai elektrik lah yuk. Kalau namanya enjin. Mesti dia pakai minyak. Oh, ya. Ni minyak dia yuk. Bahan api dia. Kalau tak pakai bahan api boleh yuk. Biar yuk yang pusing dia punya motor, kipas tu bagi berpusing. No. Kak nak pakai basikal yuk. Konsep macam dynamo tadi. Kayu dah kuat api. Kayu pakai yuk. Yang kuruh jadi kuruh yuk. Betul tak? Jadi enjin ni sama macam enjin lori, enjin kenderaan lain cuma pelbagai saiz. Jadi kapasiti pergerakan enjin ni ada kapasiti dia dan juga kepada kapasiti alternator dia juga. Jadi kalau keperluan dia besarlah enjin, besar juga kepada alternator. Betul tak yuk? Ya yuk. Lagi yuk, ada apa lagi nak tanya? Yuk pantang kalau ada soalan kalau tak jawab. Pantang kalau saya tanya soalan tak jawab. Boleh jawab? Dijawab. Ya, nampak pelik yuk deh. Mesti ilmu yuk. Bukan duk baca buku saja kalau tak boleh. Kalau baca buku komik dapat ilmu komik. Kalau baca buku elektrik dapat ilmu elektrik. Betul tak yuk? Ya. Yuk ni rajin baca buku elektrik tadi. Ada sikit-sikit yuk. Asal kau boleh tarik wiring sudahlah. Ya. Bukan berlaku betul ni ya. Ya betul yuk. Yuk pun belajar juga yuk. Bukan ilmu turun ke langit tu masuk. Jadi tok guru juga ajarnya. Maknanya apa pun
Laju lah. Ya, yuk ni mana ada kelayakan hari ni buat lawatan. Lawatan saja yuk sembang macam Bila you cerita ni macam cikgu betul pula cikgu elektrik. sembang macam gepak yuk tapi tak layak. Sembang tu tak ada masalah. Yang layak tu yang betul orang yang layak yang menjaganya. You sembang ni macam pengalaman Tak semestinya orang lain sembang kat luar tu lebih ramai, sembang lebih padu lagi pada macam yuk. Betul dah. Jadi yang bilik ni pula yang menjaganya tadi orang yang menjaga kata kategorinya bahagian yang menjaga jana kuasa ni kategorinya Chashmeh A4 yuk. Ya, kelayakan dia. Nak ambil A4 mesti minimal Chashmeh tu AO atau A1 yuk. Baru dia boleh ambil tahap kategori A4. Dia tak boleh main lompat turun A4 yuk. Oi, nak jaga dia bukan senang yuk. Nak ambil bukan kata pergi minta. Saya nak jadi bahagian Chashmeh A4 nak jaga genset tu yuk. Bukan boleh keluar photostat tu. Keluar saya. Diuji yuk. Yang tu kalau yuk banyak tanya. Yuk nanti dah dapat Chashmeh nanti kan. Senang sangat pula. Betul tak yuk? Jadi kalau saya nak ambil A4 ni saya mesti asas dia daripada AO tu. ya yuk kita sama-sama nanti pergi belajar yuk. Kalau ambil pengalaman sikit-sikit apa semua cukup syarat dia. Jadi nak ambil Chashmeh apa ni? Boleh yuk, apa salahnya yuk. Tapi kita pergi kursus dua-dua yuk. Ya, nanti kita jumpa nanti. Kita tunjuk sertifikat kita pula nanti ke depan. Ya, tak salah yuk kalau kita cari ilmu. Bukan cari masalah dengan orang. Ya, Tok Guru ajar. Tadi kau jangan cerita benda lain. Nanti salah dia kata. Aku nak jawab ke orang nanti dia rentang aku nanti. Itulah dia cakap. Cakap yang betul. Kalau kau pergi mengapu nanti aku masalah dia kata. Jadi saya sampaikan maklumat ni macam tu. Saya suruh dia sampai. Tapi dia tak nak sampai. Dia kata malu. Jadinya inilah yuk nak ceritanya. Betul tak yuk? Ya, jadi itulah sekadarnya bilik yang set bilik jana kuasa. Betul tak yuk? Jadi kegunaan power supply yang jana kuasa ni yuk, waktu bila? Waktu dia adalah kalau punca bekalan utama daripada TMB terputus, jana kuasa ini automatik dia hidup dalam tempoh 5 saat yuk. Dia terus take over power supply, bekal elektrik untuk tempat-tempat yang tertentu. Dia tak bolehlah nak salurkan semua bangunan. Boleh jika alat yang jana kuasa ni saiz dia lebih besar untuk boleh cover belaka orang kata. Betul tak ya? Ya, jadi ya nanti kita minta dengan orang yang menjaga bilik ni yuk. Kita suruh dia hidup benda ni yuk. Kita minta. Ya, betul yuk. Okey yuk, terima kasih banyak yuk. Itu saja yuk saya boleh sampai sebab ilmunya dia bagi banyak tu yuk. Terima kasih nanti saya jumpa dia. Ya, nanti saya jumpa dia suruh didik saya lebih pandai lagi yuk. Boleh yuk. Nanti kalau yuk yang boleh cakap macam ni belaka mau cikgu-cikgu yang duduk ni marah yuk. Tak boleh cari makan. Ya. Okey yuk, terima kasih. Di mana kita yang berbicara ni dalam dunia yuk. Okey. Lagi panjang tak apa. Okey. Beres. Dia jadi tak. Cik Zah tutup tu dia